Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Jin kita warna-warni ni. Tapi dia punya cincin sama dengan baju punya colour sama Ustaz? Memang gitu. Kau gitu Setiap kali aku beli baju, kau bawa kena sama kali dengan cincin. Jin. Jadi kau bawa baju ke bawa cincin? Beli baju buat cincin lah. Cari batu dulu. Batu cari dulu, betul. Cari batu dulu. Habis kau jumpa yang tu, kau cium. Duk kena kopi sampai aku datang. Anyway, Alhamdulillah sekarang kita dah tahu perbezaan antara Yahudi dan Bani Israel. Ni Israel. Nampak? Kau Yahudi kan orang, sekarang kau dah tahu macam mana. Anyway, insyaAllah kita akan ada sambungan Ustaz minggu lepas punya sirah. Ada sambungan. Catch us next week. Ustaz ada penambahan sikit tentang apa yang Ustaz terangkan pada minggu lepas. Jadi, don't forget to catch us. Mari dalami sirah minggu depan tau. Oh, dah pandai Dah cepat sikit dah. Dah 2 episod. Betul. Kalau 2 pun macam Kita boleh belit. aku pun nak kena pakai cincin. Nak cakap sikit Ustaz. Yes. Ana masuk masjid, Ana nampak orang taruh, pegawai masjid mana dah pergi taruh tu notice board. Suruh susun kasut. Sama ada yang masuk tu tak reti baca ataupun ada masalah dengan sign tu. Apa? Masih je kat bersepah kat depan masjid. Orang kelang kabut lah. Orang nak kejar. Tak ada, kalau nak kelang kabut, terus masuk dengan selipar lah. Tak boleh lah. Kelang kabut. Bukan rak-rak tu kat Masjid Darul Aman. Kat sebelah je. Sebelah je. Aduh. Haida nak kena buat signage besar sikit lah. Tapi nanti aku cari Tak ada taruh Haida punya office kat meja working table kat. Jadi kalau letak je, pasal kau punya pasal. marah orang. Kau punya pasal hari tu, siap masuk AMT tu. Maidin dah retire kan? So Maidin duduk. Aku mati-mati ingat dia retire daripada dia. Prit tu. Dia retire kerja. Pasal apa Liverpool asyik menang. Asyik So dia duduk lah jaga selipar. Anyway, kita masuk masjid ni, bukan kita je yang masuk kan. Betul. Kan Ustaz? Ada yang pakai kursi roda. Ada yang kursi roda pakai dia. Aku macam kadang-kadang nak ambil kursi roda tu kasih kat dia pun ada. Letaklah kat tepi, dah ada rak-rak. Setakat kat tepi tu je. Ada orang skidded tau. Dia punya kursi roda. Dia masuk tersangkut selipar, skidded. Tu. Yang ada tersungkur-sungkur. Tak, itu bohong. Dalam masjid tak boleh bohong. Tapi benda ni, sebenarnya sebab dia tu untuk memudahkan orang yang, bukan semua orang macam kita. Buka jalan. Yang ada tu datang dengan kursi roda. Yang ada tu datang dengan bertongkat. Yang ada tu penglihatan dia tu kurang sikit. Jadi dengan ada hazard ni, Yalah, takut orang tersandung. Jadi kita kena fikir orang lain lah, kan. Jangan kita fikir untuk kemudahan diri kita je. Jadi kita lepas okey lah. Yang lain punya pasal lah. Yang sekarang hari aku upset dengan orang punya parking depan rumah orang. Ya. Kali ni slipper pula. Aku ni tak habis cari pasal dengan orang Kita nak solat Zuhur. Tak nak solat jenazah. Tersandung. Bahaya. Kita pun memang nak cari fun, tapi bukan fun macam itu Betul. Kita memang nak ramai-ramaikan jemaah masjid, tapi bukan cara macam itu Ni nanti makin kurang tau. Tu lah. 3-4 orang tersandung. Dah masuk hospital, dah tak datang masjid. Anak nak suruh siapa-siapa tak ada member nak tanya apa hukum dia kita taruh selipar sampai separ kat depan masjid. Ni rumah, bukan rumah kau, bukan rumah aku, bukan rumah ustaz tu. Betul. Ni rumah siapa kita kena tahu. Bila kita buat satu perkara tu, kita buat kat rumah siapa. Dia baik kita yang tegur lah. Ya. Takut yang punya rumah yang tegur. Baik-baik ada slipper dah tak boleh pakai slipper lagi. Kau tak tahu macam nak letak slipper kasut. Pasal aku dengar peti pun boleh belok. Dia jauh dalam. Itu dah macam Wrath of the Titan. Kau jangan masukkan mitos sangat boleh tak? Orang suka tau. Macam tu aku pun suka. Benda ya Ustaz, magic ni orang suka. Mistik. Mistik. Nanti kita Ustaz ada kat kawan tak? Ustaz yang kawan apa yang belajar Ustaz kat Mesir ke apa ke ataupun kat Rubat yang dia ada juga kelebihan dalam bidang-bidang ni. Mungkin kita ada member yang nak tahu. Kita cucuk patung. Nama penuh apa? Dah start nama. Ustaz suka hantar kita gitu lah.
Gambar orang cucuk patung. Nama kau- penuh siapa? Kau tengok orang bertingkap betul kau ni. Tak, WhatsApp punya gambar. Stiker. Anyway, selamat datang ke podcast Siapa Tanya? Ada member tanya. Alright, baik. So, enough of kita punya berapik. Kita pergi ke soalannya. Okay, Ustaz, soalan yang pertama. Topiknya, Ana mula baca terperanjat. Sama, aku pun sama juga. Topiknya, hubungan mahram dengan anak isteri dari pernikahan terdahulu. Okey, situasinya. Maknanya dia kahwin, isteri dia dah memang sedia ada anak lah. Alamak, dia punya Plus one soalan. lah, plus one. Kira macam pasang siap lah. Pasang siap lah. Dulu rumah macam gitu, macam itu. Sekarang semua pasang siap. Betul. Okay, Ustaz, situasinya, ada member ni tanya. Dia berkahwin dengan seorang wanita yang mempunyai anak perempuan sebelum perkahwinan ini. Sekarang, anak itu tinggal sekali dengan dia lah. Kadang duduk. Soalan dia. Tadi ingat masa dia tersangkut dengan slipper tu, terus tinggal sekali je. Sabar. Ya. Okey. Sekarang Sekarang anak tu tinggal sekali dengan dia. Serumah lah. Serumah. Okay. Kadang-kadang duduk sebelah dia masa makan. Okey. Kadang salam tangan dia. Jarang orang Jangan salam kaki. Salam kaki. Dia mula tertanya. Mestilah salam tangan. Alamak. Mungkin dia kira salam. Okey. Tapi Hawaiian orang salam dahi, Ustaz. Ada hidung. Yalah. New Zealand. New Zealand. Okey, right. Betul lah ni yang salam tangan. Dia mula tertanya-tanya. Boleh ke macam tu? Sebab anak tu bukan darah dagingnya sendiri. Jadi soalannya, adakah member ini dengan anak isteri dia mahram? Okey. Panjang kan dia punya. Dia cerita banyak, Ustaz. Dia soalan dia ada kat ini je. Masuk hidung, masuk kaki, masuk peti. Okey, Ustaz, silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, soalannya itu berkenaan dengan mahram. Kita tahu bahawasanya dalam Islam mahram tu ada daripada 3 jenis. Satu, mahram melalui pertalian darah. Yang kedua, mahram melalui persusuan. Dan yang ketiga, melalui perkahwinan. So, we are not going to touch about pertalian darah ataupun susuan. Okay. So, kita fokus more on pasal perkahwinan. Jadi, orang-orang yang menjadi mahram dengan kita, lelaki lah kerana perkahwinan tu ada 4 golongan. Ada 4 orang. Pertama adalah ibu kepada isteri kita. Which is kita punya mak mertua. Mak mertua. Ibu kepada isteri kita. Itu ibu mertua. Ini mak mertua dia. Okey. Jadi, ibu kepada isteri kita ni, kalau andai kata isteri tu dah tak ada lagi, ataupun dah berpisah dengan si isteri tu, walaupun dah lama pun, tetap dia jadi mahram selama-lamanya. Tak ada expiry date. Tak ada expiry date. Tak ada luput. Tak ada. So, walaupun macam for example, dia dah berpisah, kemudian jumpa dengan mak mertua kat Geylang for example, still mak mertua juga. Maknanya still boleh salam, still air wudu tak batal. Tangan. Kaki, hidung, Semua tak batal. semua tak batal. Boleh peluk lah. So tu yang pertama. Yang kedua adalah anak lelaki punya isteri. Which is menantu le perempuan. Yes, okey. Anak lelaki punya isteri. Anak lelaki kita punya isteri. Menantu kita. Menantu. So maknanya dengan the moment dia berkahwin dengan perempuan tu berkahwin dengan anak lelaki kita, maka perempuan itu menjadi menantu, dia jadi mahram selama-lamanya. Pun tak ada tali luput. Tak ada tali luput. Tak ada macam cap. Tengok fine print. Ya. Yang ketiga, bapa punya isteri. For example, bapa tu kahwin 2, kahwin 3, Batam ke, Golok ke. So yang nombor 2 ni dengan yang nombor 3 ni, dia tetap jadi mahram. Dia jadi mahram. Tetapi dia tak jadi mahram kalau kita kepada isteri kita. Umpamanya atau kepada kalau for example kita ni jadi menantu.
Bapa mentua kita ni ada isteri nombor 3. Okey. Bapa mentua kita ada isteri nombor 2. So itu bukan mahram dengan kita. Kita cuma mahram dengan ibu mentua kita, maknanya yang melahirkan isteri kita. Oh. So kalau dia punya madu tu kita bukan consider as mahram. Okey. Faham tak? Okey. Bapa mentua lah dekat Jangan bapa buat mentua. hal kat pergi salam tak kaki dia ke apa kau. Okey. So aku tengah digest. Tengah sama ni. So kita punya isteri, punya bapa. Bapa mentua kita ada isteri nombor 2, ada isteri nombor 3 selain daripada mak mentua kita. Okey. So dia punya isteri nombor 2 tu dengan nombor 3 tu dengan kita bukan mahram. Okey. Tak boleh Ni kahwin. problem sih. Bukan mahram. Maknanya boleh kahwin lah. Boleh kahwin. Boleh kahwin. Dia bukan mahram. Tapi dia kena cerai dulu lah dengan bapak betul kau. Alah. Okey. Okey. Ada slow sikit. Okey. Pening sikit tapi macam gitulah hukum dia. Okey. Cuma yang jelas dia, yang mahram tu maknanya bapa kita kalau kahwin nombor 2, nombor 3 itu kira as mahram juga. Cuma mertua yang tak consider as mahram. Mertua punya isteri nombor 2 ke nombor 3 lah. Cakap mak tiri kita mahram lah. Mahram. Mak tiri kita. Kalau bapa kita yang kahwin lebih dari satu lah. Alah. Bukan bapak mentua. Bukan. Bapak kita. Bapak kita. Okey. So kalau bapa mertua kahwin nombor 2, kita datang hari perkahwinan dia, kita salam bapa mertua dia, jangan salam isteri nombor 2 dia. Tak boleh. Salam Pasal tak bukan lepas mahram. tu Salam tak lepas. Lagi muda daripada isteri sendiri. Lagi muda daripada isteri sendiri. Balik bapak motor dia mula-mula dia kata mula-mula gini. Lama nak salam. Cium pula gini sini. Pusing-pusing. Ambil gambar lagi gini ya. Kejap lagi kau tengok. Okay, anyway Ustaz, yes. So tu bukan mahram Baik. Yang keempat, yang haram, yang jadi mahram kerana perkahwinan adalah isteri kita punya anak perempuan. So sama ada isteri tu, perempuan itu dia ada previous marriage. So hasil perkahwinan dengan previous marriage tu dia ada anak perempuan. Okay. Atau isteri tu ada anak luar nikah. Dia ada anak luar nikah. Jadi bila kita kahwin dengan isteri kita tu, right? Anak tu dia menjadi mahram dengan satu syarat. Si suami tu dah bersatu dengan isteri dia itu. Okey. So kalau dia belum bersatu lagi dengan isteri dia tu, anak dia tu tetap bukan jadi mahram lagi, belum jadi mahram. So dia kena bersatu dengan isteri dia tu, baru anak tu jadi mahram kepada suami tu. Hari pernikahan tu masih belum salam, boleh salam Tak boleh lah. Belum lagi lah. Hari pernikahan belum boleh. Hari belum boleh. pernikahan. Maknanya anak tu nak kena tanya lah. Kan, respect lah, respect. Yelah, cuma takkan nak tanya macam kau. Ali ni beralas sikit lah macam, Ma, Dah. semalam ada cerita. Tapi betul, nak kena tanya. Yelah, yang bapak ni dia tak payahlah, dia nak pergi cerita anak dia. Nah. Kan? Tapi sebagai anak tu, bila kita nak salam, hari ni pula tengok belajar. Busy tau. Busy. Tulis surat lah, Ustaz mungkin tulis surat. Tak tulis je. Tak adalah, dia kena cakap maybe Soalan before. simple je, Soal. Dah mandi. Question mark. Okay, tu paling beralas tu. Betul lah, itu Tu paling beralas. Kalau macam aku hantar SMS, WhatsApp. Kalau aku tak, aku tu bagi tanya dah. Nak salam ni cepat. Screen sharing kat TV. Kat TV terperanjat. Dah mandi. Kau nak pergi kerja ni. Nak salam. Okay. Alright, yang keempat. Keempat. Ada empat, dah tu empat. Okay. Ada 4. Okey, Ustaz. So maknanya dia anak perempuan tu dia jadi mahram lah kalau dia dah bersatu dengan isteri dia tu. Sama juga dengan anak lelaki. Terbalik. Kalau terbalik. Kita kahwin. Ana ni ada anak lelaki. Ana kahwin dengan perempuan ni yang tak ada anak. Okey. Anak lelaki Ana dengan isteri Ana ni macam mana? Dia selalu sebut. Should be sama lah. Sama lah. Sama. Pasal kita tengah cakap sebab lelaki. Yalah sama. Tu terbalik dia sama jugalah. Kalau bapak aku lagi teruk lah kena. Macam. Dah tahu.
Kau pula tengah janggut-janggut kau tanya. Aku macam Orang nak salam mak ni. aku nak jumpa bapak aku minta maaf kan. Tak maaf je kita buat gurau-gurau pula. Alamak. Okay. Right. Jadi jawapan dia very simple. Yes. Tetapi selepas suami isteri dengan suami tu bersama lah. Member ni dah bersama dengan isteri baru dia lah. Yalah, member ni nak kena. How he want to find out, we leave it to them lah. Kita boleh buat satu lagi episod kalau nak tahu pasal cara-cara untuk sharing of information. Itu kita belajar bahasa Melayu. Cara memperhalusi bahasa. Itu ramai nak kena duduk. Betul. Aku rasa rating kita mesti 350 orang tengok. Cikgu Zarin pun nak kena bawa masuk. Betul mesti. Okay, soalan satu dah terjawab. Alhamdulillah. Soalan dua aku Okay, go. Soalan yang kedua, tak boleh kita? Silakan. Soalan yang kedua. Topiknya adalah malam ni insya-Allah anda tak punting Ustaz. Anda dah berkubar-kubar tak nak punting malam ni. Malam last. Sebelum Ustaz berangkat. Alamak. Okay, umrah sunat atau infak tolong orang? I love this question because I ever asked this question before many years ago. Umrah sunat atau infak tolong orang? Situasinya, ada member tanya, dia dah kumpul duit dan tengah rancang nak pergi umrah sunat. Tapi belum sempat book. Banyak sekarang Ustaz. Mini agensi banyak. DIY lagi. Tapi belum sempat book. Saudara dia jatuh sakit teruk dan makcik dia pula tengah susah. Saudara dia, kira pakcik dia lah Saudara dia tu pakcik lah pasal makcik dia. Okay. Tak juga. Saudara dia jatuh, saudara dia yang lain. Oh lain. Jatuh sakit teruk. Cakaplah sepupu ke, anak saudara ke. Saudara kan besar. Dia general lah. Secret lah, agaknya secret. Saudara, takut orang tahu siapa yang tanya soalan ni. Okay. Saudara dia jatuh sakit teruk dan makcik dia pula tengah susah sebab kurang pendapatan. Sekarang dia tengah fikir. Dia masih tengah fikir lagi tak? Dia kata sekarang? Mungkin aku yang tengah fikir ni sekarang. Sekarang dia tengah fikir. Soalan. Dia tengah fikir soalan. Mana yang lebih baik? Menunaikan umrah sunat atau menggunakan harta untuk infak dan membantu orang lain? Interesting. Yes. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Awal sekali kita go through pasal berkenaan dengan umrah. Jadi umrah ni, kita tahu bahawasanya kalau orang tu sudah sampai kepada kemampuan dia, dia wajib untuk menunaikan dia. Ini bila umrah yang pertama. Umrah pertama. Macam haji jugalah. So dalam mazhab Syafi'i, umrah dengan haji tu hukumnya sama, maknanya wajib. Wajib seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali wajib. Jadi kalau dia for example dia belum menunaikan umrah dan sudah ada dia punya kemampuan dia sudah ada untuk menunaikan umrah, kesihatan, duit dan semuanya, maka dia wajib untuk melakukan umrah. Walaupun apa keadaan sekelilingnya. Yes. Pasal tu dah kira namanya perintah wajib. Alright. Dan kita tahu lah, of course, bila nak cakap pasal umrah tu memang umrah tu merupakan di antara ibadat yang besar ganjarannya, di antara ibadat untuk mendekatkan diri pada Allah and so on. Tetapi pada masa yang sama juga, kita pun juga tahu tentang kelebihan untuk menolong orang, membantu orang. Cuma yang jadi isunya sekarang, ada dua perkara yang kita nak buat. Sekarang ada umrah sunat dengan ada sedekah, ada tolong orang. So, mana yang nak didahulukan? Kaedah dalam hukum fikir menyebutkan ibadat yang ada berkaitan dengan orang lain itu lebih didahulukan atau lebih priority daripada ibadat yang ada berkaitan dengan diri sendiri. Lebih afdal lah saya buat. Correct, lebih afdal. So, ibadat yang berkaitan dengan orang lain maknanya kita membantu orang lain. Menolong orang lain. Dalam apa dua segi yang keperluan tu dikendaki lah. Jadi, dan ibadat yang sendiri tu maknanya antara kita dengan Allah je. Macam as normal kita buat. Kita berpuasa, kita sembahyang,
kita tahajud and so on. So tu namanya kita punya ibadat nafsi, ibadat kita sendiri. Jadi ibadat kita yang bersangkutan dengan orang lain tu lebih afdal, lebih mulia daripada ibadat yang kita buat sendiri. Jadi balik pada soalan dia, umrah sunat ke ataupun menolong orang? Maka jawapan jelas kat sini adalah menolong orang. You see, bila kita buat umrah, right, kita seorang saja yang merasai. Kita rasa best, kita rasa happy, kita dapat jalankan ibadat sunat, dapat tengok Kaabah, dapat ziarah Nabi kat Madinah and so on. So kita rasa happy. Tapi at the same time, kita punya saudara mara yang dalam keadaan kesusahan, memerlukan kepada bantuan. If we choose to ignore that, sedangkan kita tahu, kalau tak tahu tu tak apa. Kita tahu yang kita punya saudara, sepupu ke, atau saudara kat sini, makcik ke, siapa tengah dalam keadaan susah, right? Tapi kita sengaja tak nak berikan pada mereka, kita nak pergi ibadat sendiri. Kita nak pergi ibadat sendiri, maknanya kita nak pergi buat umrah. Jadi, boleh jadi kita pergi umrah tu kena reject. Pasal kita tahu ni, kita tahu umpamanya, kita tahu yang memang kita punya bapa saudara sedang dalam keadaan susah, dia memerlukan bantuan. Dalam keadaan mungkin, maaf lah, mungkin dia ada bantuan dialysis for example, dalam keadaan susah, and then ada cuma isinya pula kalau dapat kerja untuk bantu pun berapa lah sekadarnya. Dan mereka tidak ada pendapatan yang macam kita mencukupi. Kalau memang semua cukup, cuma dalam keadaan dialysis atau dalam keadaan susah, tak apa. Maknanya cukup tu macam cukup lah, maknanya tak ada cuma nak ada duit ekstra, nak kumpul-kumpul duit begini Karagua, tak ada lah. Tapi duit biasa ada, keperluan tu cukup. Tu lain cerita. Tapi dia dalam keadaan susah. Memang kita tahu dalam keadaan susah, kadang bil pun sampai terhutang-hutang, tangguh-tangguh and so on. And we chose to ignore that. Jadi ibadat yang berkaitan dengan diri sendiri dan berkaitan dengan orang tu lebih didahulukan. Tetapi sebab tu Allah mengatakan dalam Quran, bila Allah susun berkenaan dengan siapa yang kita nak infak, Allah tak terus kata kita belanjakan harta tu di jalan Allah. Maknanya terus pergi umrah, tak. Allah SWT mengatakan apa? Allah mengatakan orang yang melakukan kebajikan itu adalah orang yang infak kepada zawil qurba, kaum kerabat dulu. Wal yatama wal masakin, dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Someone mention dia punya sequence. Saudara mara, kemudian anak yatim, kemudian baru orang miskin. Tapi of course orang anak yatim ni bukan as a general. General lah maknanya, bukan pasal apa, ada anak yatim, bapa dulu billionaire, bapa mati, anak yatim tu dia yang kasih kat kita, bukan kita kasih kat dia. Macam contoh macam anak yang Tesla, siapa nama? Elon Musk. Sekali Elon Musk mati, anak dia tak payah tolong apa, dia yang kena tolong kita. Yes. Triliuner. Really? Okay. So balik pada tadi, lepas tu ada perkataan daripada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, beliau mengatakan memberi makan kepada orang-orang yang susah di Madinah lebih aku sukai daripada pergi haji tahun demi tahun. So that shows that ibadat yang bersangkutan dengan orang lain itu lebih didahulukan. But itu bukan bermakna kita tak boleh pergi umrah langsung. Ustaz, kalau gitu sampai bila saya tak pergi umrah? Yalah. Mungkin kita kena tengok. For example, maybe kita bagikan. Kita kumpul duit nak pergi umrah, tapi at the same time juga kita bagikan sedikit untuk menolong orang. So it can be level. Maknanya at the same time kita pun dah jalankan tanggungjawab, dan at the same time juga kita dapat pergi umrah. Rather than 100% semua. Umrah for example 4,500 semua kasih. Tahun depan pun 4,500 kasih lagi. Macam itu. Nanti takut orang yang, mohon maaf lah, orang yang menerima tu jangan lemah. Tak apa, aku setahun sekali dapat 4,500. Tunggu. Itu baru suami dia, belum isteri dia lagi, belum anak dia lagi. Kalau tak lambat tak ada plan nak pergi umrah. Ada nak channelkan duit tu. Last yang bagi tak pergi, yang dapat je pergi umrah. Dia pun ambil, dia pun pergi tu travel agency. Dia ni pula yang pergi. Dia fikir kenduri orang selamat lagi. Jemput. Kau.
Baik. Okey. Jadi dah terjawab. Quite simple lah. Maknanya kalau umrah yang wajib dah dilaksanakan, maka yang kedua tu lebih banyak option untuk kita salurkan kepada yang lebih memerlukan. Dan itu lebih disukai. Ana suka yang tadi Ustaz sampaikan tu Saidina Hussein radhiyallahu anhu. Lebih aku suka berbelanjakan duit ni kepada untuk membelanja orang makan di Madinah daripada orang susah. orang susah, daripada aku pergi menunaikan haji Ustaz. Haji setiap tahun. Haji tu bayangkan, yang cakap ni bukan member kita yang kat sebelah sana. Kak Haji Ali. Bukan. Saidina Ali ni. Saidina Hussein. Kau ni. Saidina Hussein. Kau ni. Bagi bapak dia pula. Okey, baik. Kita ke soalan. Sebab kata lagi. Nak tak lebih Dah 26. Tapi aku suka lah soalan ni. Tak apa. Kita simpan soalan yang saya suka ni pada tahun depan. Tahun depan pula. Lagi 2 minggu. Minggu depan Ustaz nak sambung yang sirah Mari dalam Masjid. Belum masuk tahun depan lah. Belum. Belum. See. Okay. Anyway, infak Ramadan Masjid Abdul Razak sudah dimulakan. Baru dimulakan. Jadi kami alu-alukan sesiapa yang ingin mula memilih hari yang dia nak. Ada orang gitu tau. Ya. Ini dia buka banyak juga yang dah fill out. Yang dia orang dah pilih lah. Pilih hari. Hari-hari Tak ada. tertentu. Aku ada orang yang jumpa aku, tanya, Ustaz, bila Abdul Razak nak buka bot ni? Saya dah hari ni. Birthday dia agaknya. Anniversary lah. Anniversary. Kadang-kadang birthday dia orang, anniversary. Orang choose lah. Mungkin ikut kalender hijrah. Mungkin dia punya bertepatan. Ya. Maybe. Betul. Jadi dia dah mula tanya. Masa tu kita belum kita masih tengah collating pembelanjaan Ramadan kita. InsyaAllah, duit itu akan disalurkan pada perbelanjaan Masjid Abdul Razak semasa bulan Ramadan, dan jika ada lebih daripada yang kita perlukan, akan disalurkan balik ke dana penyelenggaraan Masjid Abdul Razak. InsyaAllah tidak akan menjadi sia-sia infak antum itulah. Betul. Pasal apa? Ia pun akan dilakukan dengan niat dia nak kasih Ramadan. Takkanlah Tuhan no, enough. You don't get anything Because you late. dia pergi tempat lain. Pergi tempat lain. No. Tak akanlah macam itu Okey, ada Ustaz. Dah. Jangan lupa dah boleh datang ke masjid sendiri atau telefon pihak masjid, dan mereka akan membantu letakkan. Jangan takut dengan dia punya jumlah lah. Ya. Ada nampak alamak tinggal 500 je. Pasal apa aku rasa ni dah 3 suku mungkin dah. Dia nampak 500, dia kata alamak aku tak mampu nak ni, aku mampu 50. Never mind. Just call the masjid, jumpa ataupun datang ke office kat depan pun boleh. Dan cakap saya nak infakkan 50 di dalam buat Ramadan ataupun untuk Ramadan, tetapi saya tidak ada tinggal 500. Pihak masjid sebenarnya akan kumpulkan sesiapa yang dalam keadaan macam itu. Dah cukup 500 atau dah cukup 400, mereka akan satukan untuk pembelanjaan pada hari-hari yang ada lah. Right? Ada apa Ustaz? Okey, dengan itu kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.